Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Yuzan bin Effendi, nombor matrik 305733. Isu yang saya pilih ialah masalah skamer. Menurut Majlis Keselamatan Negara 2024, skamer merujuk kepada seseorang yang melakukan perbuatan skam atau menipu dengan tujuan mengenai orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Skamer biasanya beroperasi dengan teknik yang licik bagi mendapatkan wang atau maklumat peribadi tanpa pengetahuan mangsa. Seterusnya ialah jenis skamer. Menurut Majlis Keselamatan Negara 2022, terdapat 6 jenis skamer yang popular di Malaysia. Yang pertama ialah phishing atau pencurian data peribadi. Serangan ini biasanya dilakukan melalui pautan atau laman web palsu yang direka seperti laman rasmi untuk mencuri maklumat log masuk pengguna. Yang kedua ialah makau scam. Modus operandi skamer ialah menyamar sebagai pegawai berkuasa dan menakutkan mangsa dengan dakwaan jenayah sehingga mangsa sanggup memindahkan wang. Yang ketiga ialah skam tawaran kerja. Individu akan dipedaya dengan tawaran kerja bergaji tinggi sebelum diminta membuat bayaran proses yang sebenarnya tidak wujud. Seterusnya ialah skam parcel. Mangsa akan dimaklumkan bahawa parcel telah ditahan dan perlu membayar caj tertentu walaupun parcel tersebut sebenarnya tidak pernah wujud. Yang kelima ialah skam cinta. Skamer akan membentuk hubungan palsu untuk mendapatkan kepercayaan mangsa sebelum mula meminta wang. Dan yang terakhir ialah skam e-dagang. Pembeli akan ditipu apabila menerima barang yang tidak sama seperti diiklankan atau langsung tidak menerima sebarang barang. Seterusnya kita beralih kepada kesan skamer terhadap mangsa. Yang pertama ialah mangsa mengalami kerugian kewangan. Kehilangan wang ini boleh menjejaskan simpanan mangsa dan menyebabkan mereka mengalami kesukaran untuk menampung keperluan harian. Yang kedua ialah trauma psikologi dan tekanan emosi. Mangsa sering berasa cemas dan hilang keyakinan diri kerana sedar telah dipedaya melalui teknik penipuan yang licik. Yang ketiga pula ialah data peribadi mangsa disalahgunakan untuk tujuan jenayah. Maklumat yang bocor boleh digunakan oleh skamer atau pihak lain untuk membuat penipuan lanjutan seperti membuka akaun palsu atau melakukan transaksi tanpa izin. Terdapat dasar yang bersesuaian bagi mengatasi masalah skamer iaitu Dasar Keselamatan Cyber. Menurut Pelan Malaysia 2023, Dasar Keselamatan Cyber diwujudkan untuk memastikan pengurusan tadbir urus keselamatan cyber bagi semua inisiatif digital Pelan Malaysia dipatuhi bagi meredakan kebimbangan mengenai masalah keselamatan maklumat. Ini menunjukkan bahawa dasar tersebut berfungsi bagi memastikan setiap sistem digital berada di bawah kawalan yang tersusun supaya maklumat kekal selamat. Dengan adanya garis panduan ini, ancaman seperti serangan skamer atau pencerobohan data dapat dikurangkan. Terdapat 3 komponen dasar keselamatan cyber yang berkaitan dengan isu skamer. Yang pertama ialah prinsip keselamatan cyber. Komponen ini menekankan kepentingan menjaga kerahsiaan maklumat, memastikan data kekal tepat serta menjamin sistem sentiasa boleh diakses. Apabila ketiga-tiga prinsip ini diperkukuh, sukar bagi skamer memanipulasi atau mencuri data. Yang kedua ialah tadbir urus keselamatan cyber. Tadbir urus memastikan terdapat peranan dan tanggungjawab yang jelas dalam memantau keselamatan digital organisasi. Struktur ini membantu mengesan aktiviti mencurigakan lebih awal sebelum skamer sempat mengeksploitasi kelemahan sistem. Yang terakhir ialah prosedur dan standard. Komponen ini merangkumi langkah sistem pengurusan akses seperti pengurusan akses dan pengendalian insiden bagi memastikan keselamatan sistem sentiasa berada pada tahap terbaik. Prosedur ini membantu mengurangkan peluang skamer menceroboh sistem. Seterusnya kita beralih kepada Akta Jenayah Komputer 1997. Seksyen 3, capaian tanpa kuasa kepada bahan komputer. Kesalahan apabila seseorang mengakses atau cuba mengakses komputer atau akaun atau data tanpa kebenaran. Seksyen 4 pula ialah capaian tanpa kuasa dengan niat untuk memudahkan berlakunya kesalahan lanjut. Akses haram yang dilanjutkan dengan tujuan melakukan jenayah seperti mencuri data atau menggubal maklumat.
Akta ini membantu melindungi mangsa kerana pencerobohan ke dalam akaun atau sistem mereka boleh disiasat sebagai kesalahan jenayah, sekaligus memudahkan tindakan diambil terhadap skamer yang mencuri data atau akses tanpa kebenaran. Seterusnya kita berpindah kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seksyen 233, penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian menjadi satu kesalahan apabila seseorang menggunakan internet atau perkhidmatan komunikasi untuk menghantar mesej palsu, mengelirukan, mengugut atau berniat menipu. Peruntukan ini memberi perlindungan kepada mangsa kerana penipuan, panggilan palsu atau ugutan yang digunakan skamer boleh disiasat dan didakwa di bawah Akta Undang-Undang dan menjadikan mangsa lebih mudah mendapatkan pembelaan undang-undang. Seterusnya ialah peranan pekerja sosial. Yang pertama ialah penyediaan sokongan psikososial dan emosi. Pekerja sosial akan membantu mangsa menguruskan tekanan, rasa bersalah dan trauma selepas mengalami penipuan bagi memulihkan kestabilan emosi mereka. Yang kedua ialah memfasilitasi akses kepada sumber perundangan dan kewangan. Pekerja sosial akan membimbing mangsa mendapatkan bantuan seperti membuat laporan polis, menyemak status transaksi bank atau memohon sokongan kewangan tertentu. Yang ketiga pula ialah advokasi dan perlindungan hak mangsa. Pekerja sosial bertindak memastikan hak mangsa terpelihara dengan membantu mereka mendapatkan maklumat, perlindungan dan layanan sewajarnya daripada agensi yang berkaitan. Seterusnya ialah dan terakhir sekali ialah pendidikan dan pencegahan berterusan. Pekerja sosial akan menjalankan sesi kesedaran awam. Pekerja sosial menjalankan sesi kesedaran awam untuk mendidik masyarakat mengenai teknik penipuan semasa dan cara mengelakkan diri daripada menjadi mangsa.